Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u bil muqaddimah az-zuhud. Az-zuhdu maqamun azim fi tariqi salikin ilallah wa qad ihtimam bihil ulama li'annahu yuhasibu nafsi. Hakikat zuhud ni bukan meninggalkan dunia sahaja, tapi meninggalkan ta'alluq bidunya dan redha dengan apa yang Allah bagi. Definisi zuhud pun berbeza mengikut darjat salikin. Dalam pembentangan ini kita akan tengok makna zuhud dan contoh dari kehidupan para zahidi. Bagi ta'rif zuhud, ramai ulama memberi definisi yang berbeza tentang zuhud. Qala Imam Ahmad, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah, iaitu zuhud meninggalkan apa yang tak membawa faedah kepada akhirat. Qala Sufyan Tsauri, qasrul amal, iaitu angan-angan yang pendek yang mana kita sedar hidup ini sekejap saja. Qala Junaid, istighraq ad-dunya, yang mana kita menganggap dunia ini kecil dan mengosongkan hati darinya. Dan kata Imam Ghazali, la yafrahu bi wujudin wa la yahzan ala faqad. Ia bermakna kita tak gembira bila dapat dan juga tidak sedih bila ia hilang. Ibnu Ujaibah pula menyebut qalbu qalbi min ta'alluq bi ghairillah, iaitu kita mengosongkan hati selain daripada Allah. Az-zuhud ialah sikap tidak terikat dengan dunia. Allah berfirman, wa asarul hayatad dunya fa innal jahimah hiyal ma'wa. Siapa yang mengutamakan dunia, maka nerakalah tempatnya. Dan Nabi SAW bersabda, uzhud fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah pada dunia, nescaya Allah akan cinta padamu. Dunia ini juga hanyalah main-main dan permainan. Sabda Nabi SAW, kun fit dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Di sini ia menunjukkan zuhud Nabi dan para sahabat jelas dalam kehidupan mereka yang sederhana. Mereka meninggalkan dunia dan hati mereka hanya terpaut pada akhirat. Hakikat zuhud bukan meninggalkan dunia, tetapi meninggalkan hati yang terikat pada dunia. Seperti kata ulama, az-zuhdu adamu ta'alluq bima fi yadik wasiqah bima fi yadillah. Tak bergantung kepada apa yang ada di tangan, tapi yakin pada Allah. Orang yang zuhud yufdilu sawab musibah ala baqa'i ni'mah, yang mana dia lebih suka pahala musibah daripada nikmat yang kekal. Az-zuhdu yazharu fi a'mali qalbi laisa li jawarih, yang mana zuhud itu kerja hati, bukan sekadar penampilan. Sayyidina Ali berkata, man zuhdu fi dunya hanat alaihi masaib. Siapa yang zuhud, musibah jadi ringan baginya. Dan Imam Ahmad pernah berkata, uhibbu ayyami yauma la amliku fihi syai'an. Hari yang paling disukai ialah hari yang tidak punya apa-apa. Terusnya saya akan menceritakan tentang kisah para sufi ataupun kata hikmah daripada para sufi berkaitan dengan zuhud lah. Kisah para sufi yang pertama dan juga kata-kata hikmah, iaitu yang bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Idham bin Mansur. Dia berkata untuk mencapai darjat orang-orang yang soleh perlu menepasi 6 halangan tu lah. Okay, yang pertama, awalan tughlaq babun ni'mah wa tuftahi babun syaddah. Okay, menutup pintu kenikmatan dan juga membuka pintu kesusahan. Yang kedua, wasaniyah tughlaq babul ghazi wa taftahi babul dilun, iaitu menutup pintu keagungan, iaitu kemuliaan, dan juga membuka pintu kehinaan. Tu antaranya ialah 6 halangan untuk mencapai darjat-darjat orang yang soleh. Okay, seterusnya kisah Abu Zakaria Yahya bin Mu'az Ar-Razi Al-Wa'iz. Dia berkata untuk zuhud ini terdiri daripada 3 perkara lah. Yang pertama, az-zuhud salasan asya' al-qallu kullah wa khalwah wal wujud, iaitu sedikit perlu menyendiri dan juga perlu lapar, iaitu mengurangkan makan dan tidak menutupi hawa nafsu. Dan Abu Yahya juga berkata in Yahya bin Mu'az tukallamu tublag fil tafdil al-ghayyi, iaitu tiada keuntungan yang lebih besar untuk selain itu daripada kamu menyibukkan diri daripada waktu perkara yang utama, iaitu kita perlu menyibukkan diri daripada buat perkara-perkara yang baik. Okay, selain itu tariqul wusul az-zuhud, bagaimana kita untuk mencapai darjat zuhud ni. Okay, yang pertama, al-ilmu ya'an ad-dunya az-zilu zailun wa khiyal zair.
Ar-rahil minha ila dairil baqa, iaitu kita perlu menyadari bahawa dunia ni hanyalah bayangan sahaja, ataupun dunia ni hanyalah khayalan. Dunia ni hanya sebentar, jadi akan pergi. Jadi dunia ni adalah tempat persinggahan sahaja. Untuk mencapai tahap zuhud ni ada dalam surah An-Nisa ayat 77, iaitu kul mata'ud dunya qalilin wal akhiratu khairun liman ittaqa, iaitu yang bermaksud katakanlah kesenangan dunia ini hanyalah sedikit saja, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita perlu percaya bahawa ayat ini untuk seseorang itu untuk mencapai tahap zuhud. Imam Ghazali membahagikan zuhud kepada 3 darjat. Darjat ula, az-zuhud al-mujahid, iaitu orang yang berzuhud secara zahir tetapi hatinya masih terdorong pada dunia. Darjat sanya, az-zuhud at-ta'i, orang yang berzuhud kerana dia tahu bahawa apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Darjat salisah, az-zuhud al-kamil, orang yang tidak memberi nilai kepada dunia dalam hatinya. Aqsamu zuhdu inda Imam Ghazali, zuhdul khaifin, berzuhud kerana takutkan azab Allah, zuhdul ar-rajin, berzuhud kerana berharap kepada syurga, dan zuhdul arifin, berzuhud kerana cinta kepada Allah. Aqsamu zuhdu inda Ibn Qayyim. Di sini Ibn Qayyim membahagikan zuhud kepada beberapa bahagian. Az-zuhdu fil haram, iaitu wajib menjauhi yang haram. Az-zuhdul mustahab, menjauhi yang makruh dan yang berlebihan. Az-zuhdu fit dunya, menyisihkan kecintaan dunia. Dan az-zuhdu fil nafs, tidak memajikan nafsu dan menundukkan nafsu kepada Allah. Wa akhiran al-khatimah, az-zuhud huwa maqamul azim fi tariq as-salikin inallah. Az-zuhud ni dia merupakan satu kedudukan yang paling tinggi lah bagi perjalanan seseorang hamba untuk menuju ke jalan Allah. Wa huwa tariqut ta'did fid dunya wa zinatuha wa tafdilul akhirah 'alayha. Faqad mislu qawluhu ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa. Berdasarkan firman Allah yang bermaksud, dan akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Okay. Dan juga menerangkan bahawa manusia perlu meninggalkan keterikatan hati kepada dunia dan juga perhiasan, dan perlu mengutamakan akhirat berbanding dunia, kerana dunia ni adalah merupakan khayalan semata-mata. Okay. La budda min tahqiq iddah umuran bagi suratu zikrul maut. Untuk merealisasikan sifat zuhud ini perlulah untuk dilakukan. Yang pertama, zikrul maut, perlu mengingati banyak kematian. Yang kedua, waqulu at-tam'u fi ma indan nas, perlu mengurangkan keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, wal ikhlas al-kamilullah izun wajal, perlu berusaha untuk mencapai keikhlasan yang sempurna kepada Allah. Yang keempat, wa muhasabatun nafsi daiman, sentiasa melakukan muhasabah kepada diri sendiri.